Sekarang ramai orang mula sedar, gaji setiap bulan dah tak cukup nak lawan inflasi. Harga barang makin naik setiap tahun. Tapi gaji susah nak naik. Betul tak? Makin lama makin rasa sesak. Makan luar pun makin mahal. Minyak kereta pun naik. So kadang-kadang belum sampai hujung bulan pun, akaun bank kita hanya tinggal 2 angka sahaja. So itulah realiti sekarang. Sebab itu kita boleh nampak ramai orang mula cari part time. Bukan sebab tak mak duit, tapi nak hidup lebih selesa. Kita nak bantu keluarga, nak bayar hutang, atau sekurang-kurangnya kita ada simpanan untuk kecemasan. So abang ini faham perasaan tu sebab abang ini pernah lalui, dan sekarang abang ini nak kongsikan satu peluang part time. Tak perlu keluar rumah, tak perlu buat live, dan tak perlu modal yang besar. Cuma kita telefon dan fokus 2 jam je sehari, boleh dapat income 4 hingga 5 angka macam ni setiap bulan. So abang ini dah pasukan, dah bantu ramai orang yang nak tambah pendapatan secara part time dari rumah sahaja. So kalau korang suka nak belajar, boleh komen hari nak belajar. Nanti abang ini akan PM dan serangkan satu persatu. Boleh tak abang?